Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar. Selamat datang ke podcast ECO 1003 Gaya Cara Pemikiran. Pada hari ini, kami akan membincangkan satu isu yang semakin mendapat perhatian dalam sektor maritim Teroga, iaitu krisis bahan api bunker fuel. Bunker fuel merupakan sumber tenaga yang digunakan oleh kapal perdagangan untuk menjalankan operasi mereka. Namun begitu, harga bunker fuel sering mengalami ketidakstabilan akibat konflik geopolitik, perubahan permukaan, penawaran minyak dunia serta kekhawatiran daya tekanan antara pasar. Situasi ini menyebabkan syarikat kapalan menghadapi kesukaran untuk meramal kos perdagangan. Persoalannya, bagaimanakah sektor maritim dapat mengekalkan pertumbuhan ekonomi sambil memastikan kelestarian alam sekitar dalam keadaan harga minyak yang tidak menentu? Bagi membincangkan isu ini dengan lebih mudah, bersama saya hari ini ialah Wakil Operator Pelabuhan, Pegawai Maritim, Pakar Untuk melakukan pembicaraan, saya akan menjadi Saudara Muhammad Rafiq, selaku Operator Pelabuhan, untuk menjelaskan kisah kenaikan harga bunker fuel terhadap operasi pelabuhan. Persilakan. Ada saudari moderator majlis. So, untuk menjawab soalan moderator, dari perspektif operasi pelabuhan, kenaikan harga bunker fuel memberi kesan secara langsung pada kos of dalam pelabuhan. Ini kerana pada kerja terberat seperti trade kontainer, base acre dan prime mover bergantung pada diesel atau bahan api fosil. Apabila harga minyak meningkat, kos operasi pelabuhan juga turut meningkat. Selain dari itu, syarikat perkapalan sering mengamalkan strategi slow steaming, iaitu mengurangkan kelajuan kapal bagi menjimatkan penggunaan bahan api. Walaupun strategi ini dapat mengurangkan kos minyak, ia menyebabkan jadual ketepatan kapal menjadi tidak meningkat. Keadaan ini menunjukkan keselatan pelabuhan dan mengurangkan kecekapan logistik keseluruhan. Dari sudut ekonomi, isu ini berkait rapat dengan konsep kos pengeluaran, di mana peningkatan input akan meningkatkan kos operasi sesebuah organisasi. Okey, terima kasih atas penerangan tersebut. Seterusnya, saya menjemput saudara Muhammad Nur Irfan untuk menjelaskan bagaimana persaingan harga bahan api mempengaruhi aktiviti pelabuhan. Persilakan. Terima kasih moderator. Persaingan harga bahan api memberi impak yang besar kepada daya saing pelabuhan. Pelabuhan yang mampu menawarkan kos operasi yang lebih rendah biasanya menjadi pilihan syarikat kapalan antarabangsa. Sebagai contohnya, apabila harga bunker fuel meningkat secara mendadak di sebuah pelabuhan, kapal mungkin memilih untuk mengisi minyak di pelabuhan lain yang menawarkan harga lebih kompetitif. Situasi ini berkait dengan konsep permintaan dan penawaran. Apabila bekalan minyak dunia terganggu, penawaran bunker fuel berkurangan dan harga akan meningkat. Dalam masa yang sama, permintaan terhadap perkhidmatan perkapalan masih tinggi kerana perdagangan antarabangsa perlu diteruskan. Akibatnya, kos yang meningkat ini akhirnya dipindahkan kepada pengguna melalui kenaikan harga barang. Menarik. Jadi kesannya bukan sahaja kepada industri perkapalan tetapi juga pengguna. Seterusnya, saya ingin menjemput saudari Nurin Nazifah selaku pegawai maritim berkongsi perspektif keselamatan dan operasi kapal. Persilakan. Terima kasih Nadia sebagai moderator majlis. Okey, daripada perspektif maritim, kenaikan harga bunker fuel memberi kesan besar kepada syarikat perkapalan kerana kos bahan api boleh mencecah hingga 50% daripada kos operasi kapal. Apabila harga bahan api meningkat, syarikat perlu mengurangkan kos operasi. Namun begitu, langkah penjimatan tidak boleh menjejaskan keselamatan maritim. Kapal tetap perlu mematuhi semua piawaian keselamatan dan peraturan antarabangsa. Selain itu, turun naik harga minyak dunia menyebabkan kos penghantaran sukar diramal.
pada tahun 2005, harga bunker fuel global berubah daripada sekitar $621 kepada $456 bagi setiap tan metrik. Yang menunjukkan ketidakstabilan lah dekat pasaran. Keadaan ini meningkatkan risiko dalam perancangan operasi dan perdagangan antarabangsa. Dari sudut ekonomi pula, permintaan terhadap bunker fuel ni dia kekal tinggi kerana kapal masih perlu beroperasi untuk menyokong perdagangan global walaupun harga bahan api semakin meningkat. Wow, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas. Sekarang saya ingin mendapatkan pula pandangan daripada wakil NGO dan pakar SDG, Saudari Nur Siti Aisyah. Persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selain memberi kesan ekonomi, penggunaan bunker fuel juga memberi kesan besar kepada alam sekitar. Pembakaran api fosil menghasilkan pelepasan karbon yang menyumbang kepada perubahan iklim dan pencemaran udara. Walaupun laporan menunjukkan perata harga bunker fuel jenis VLSFO menurut kira-kira 20 hingga 25% pada tahun 2025, kebergantungan terhadap bahan api fosil masih menjadi cabaran utama dalam industri maritim. Dalam konteks pembangunan babat, sektor maritim perlu mula beralih kepada sumber tenaga alternatif yang lebih mesra alam seperti LNG, biofuel dan teknologi hijau. Ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa menjejaskan kelestarian alam sekitar generasi akan datang. Okay, terima kasih kepada Siti Aisyah atas penerangan tersebut. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya kepada semua panel. Apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh pihak berkepentingan dalam isu? Kita mulakan dulu dengan operator pelabuhan. Terima kasih pada saudari moderator. So, terjawab soalan saudari. Bagi pihak pelabuhan, cabaran utama iaitu mengawal kos operasi sambil meningkatkan kecakapan perkhidmatan. Seterusnya, saya bagi ke panel kedua. Terima kasih. Bagi pihak maritim pula, cabaran yang kami hadapi ialah dalam memastikan keselamatan operasi supaya kapal tidak memastikan keselamatan operasi kapal tidak dikompromi walaupun syarikat berdepan dengan kos yang tinggi lah. Itu cabaran kami. Daripada perspektif kelestarian, cabaran utama ialah bagaimana untuk mengurangkan pelepasan karbon itu tanpa menjejaskan aktiviti perdagangan sosial. Selain itu, syarikat perkapalan juga menghadapi kesukaran menetapkan kadar penghantaran yang stabil kerana harga minyak sentiasa berubah. Jadi daripada sini jelas sekali bahawa setiap pihak mempunyai cabaran tersendiri. Namun semua pihak mempunyai matlamat yang sama iaitu memastikan perdagangan maritim terus berkembang secara mampu. Baiklah, sekarang mari kita bincangkan cadangan penyelesaian yang boleh dilaksanakan. Kita mulakan dahulu dengan NGO ataupun pakar SDG. Persilakan. Cadangan pertama bagi pakar SDG adalah memperluaskan penggunaan bahan api alternatif seperti LNG, biofuel dan hidrogen hijau untuk mengurangkan pergantungan kepada bunker. Seterusnya, bagi pihak operator pelabuhan, pada pendapat kita orang, cadangan penyelesaian yang tadi dibuat untuk mengurangkan isu harga bunker fuel ni ialah dengan mempercepat proses elektrifikasi kontainer pelabuhan. Contohnya, penggunaan elektrik rubber tire gantry atau ERTG. Langkah ini dapat mengurangkan penggunaan diesel dan mengurangkan kos operasi dalam jangka masa panjang. Cadangan daripada pihak saya pula ialah memperkukuhkan penggunaan teknologi digital seperti port community system. Melalui sistem ini, masa menunggu kapal dan lori dapat dikurangkan sekaligus
mengelakkan pembaziran bahan api dan juga pelepasan karbon yang berlebihan. Selain tu, teknologi navigasi cekak tenaga juga dapat membantu kapal menggunakan bahan api dengan lebih efisien lah. Itu daripada saya. Jadi saya sebagai moderator, saya rasa kerajaan dan syarikat perkapalan boleh juga melaksanakan kontrak pembelian jangka panjang bagi mengurangkan risiko turun naik harga minyak dunia. Okey, kita beralih kepada rumusan daripada kita punya podcast. Sebagai rumusan, ketidakstabilan harga bunker fuel memberi cabaran besar kepada sektor maritim melalui peningkatan kos operasi, risiko inflasi dan ketidakpastian perdagangan antarabangsa. Namun begitu, cabaran ini juga membuka peluang kepada industri untuk berinovasi melalui penggunaan teknologi hijau, tenaga alternatif dan pendigitalan operasi. Apa yang penting ialah kerjasama antara kerajaan, syarikat perkapalan, pelabuhan dan masyarakat bagi memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam sekitar dapat dicapai. Dengan slogan, pelayaran lestari, ekonomi terpelihara. Kami mengakhiri podcast pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.